nak masuk syurga, melainkan dengan rahmat Allah lah yang akan mendapat syurga Allah SWT. Cerita perempuan pelacur, tuan-tuan. Seorang perempuan Majusi tengok air, tengok anjing yang hampir mati, kerana dahaga sanggup dibukanya kasut, cedoknya air diberinya minum anjing, sehingga anjing tu sihat berlalu. Maka dengan kehendak Allah diberinya hidayah, maka perempuan wanita Majusi menjadi Islam. Dengan rahmat Allah, maka dia dijanjikan syurga. Tu bawa cedok air bagi minum anjing masuk syurga. Takkan Kerajaan Bahasa Nasional yang buat tangki air bagi rompah minum tak boleh syurga? Yang rompah guna mandi manda, rompah guna ambil air semayang, rompah guna untuk minum. Kalau anjing diberi minum pun masuk syurga, dia kata dengan rahmat Allah. Takkanlah kebaikan kajian hari ini bagi minum kita tak boleh syurga. Fikir, ini soal rahmat. Jangan pangkau faham masuk syurga. Yang menjadi pengikut PAH ni kerana dia faham. Dia kata PAH tu Islam, Islam tu PAH. Tak betul. PAH ni parti lah. PAH ni badan politik. Yang tubuh PAS ni manusia. Yang tubuh PAS tu Allahyarham Haji Ahmad Fuad. Islam ni agama Allah. Inna dina indallahi Islam. Pasal apa nak samakan parti ciptaan manusia dengan agama Allah? Maka manusia jenis ni, Nabi SAW memperingatkan kita. Daripada juga Sayyidina Ali kamarullah wajah, kata Nabi, jangan sekali-kali kamu mengkiaskan agama. Agama tidak boleh dikiaskan. Barang siapa yang mengkiaskan agama, kata Nabi, sesungguhnya mereka itu sesat, kata Rasulullah. Sebab tu hari ni adik kakak jangan heran, kesesatan yang berlaku dalam PAH kerana dia mengkiaskan agama dan politik. PAH tu Islam, Islam tu PAH. Tak boleh kita kiaskan. Ini yang menyebabkan perbalahan. Ini yang menyebabkan persengketaan. Sebab tu Nabi memesan kepada kita, jangan sekali-kali kamu mengkiaskan agama. Agama tidak boleh dikiaskan. Barang siapa yang mengkiaskan agama, sesungguhnya, kata Nabi, mereka itu sesat, kata Nabi. Kalau nak rujuk pada dalil Al-Quran, tuan-tuan balik buka Quran, rujuk surah Al-An'am ayat 153. Malam ni kita kupas bab ilmu. Rujuk surah Al-An'am ayat 153. Apabila Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bih la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Sesungguhnya satu-satunya agamaku yang lurus, katanya Allah, yakni Islam. Fattabi'u, ikutlah. Demi Allah, Islam agama yang lurus, maka ikutlah apa dipesan di Allah SWT. Wala tattabi'us subula, jangan kamu ikut jalan yang lain daripadanya Islam. Kalau PAS mengatakan PAS itu Islam, saya tetap dengan pendirian mengatakan bahawa PAS bukannya Islam. PAS parti. Bukti? Nak dengar ke bukti ni? Buktinya dia kakak Islam kata maki hamur orang tak leh, itu hukum Islam. Hukum PAS kata makinya leh, boleh, sebab tu dia maki. Sedangkan Islam kata tak boleh. Kafir mengkafirlah Islam tak boleh. PAS sanggup buat, itu hukum politik, bukan hukum agama. Pecah belah tak boleh, itu hukum Islam, bukan hukum agama. Kafir mengkafir tak boleh, itu hukum Islam, bukan hukum politik. Itu hukum, bukan hukum politik. Hukum politik sanggup kafir mengkafir, sanggup pecah belah, sanggup pulau memula, itu hukum politik. Hukum agama tak boleh. Maknanya siapa yang ikut caranya itu, saya maki hamun orang boleh, katanya ini Islam. Fitnah memfitnah boleh, dia kata ni kena Islam. Maka siapa yang ikut jalannya itu, maka
Maka kata Allah, fatafarraqu bikum an sabilih, maka bersisihlah kamu daripada jalannya Allah. Apa makna sisih? Sesat daripada jalan Allah. Zalikum wasaqum bih, aku nak bagi petunjuk kata Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Fikirlah, karena Allah telah memberi peringatan kepada kita. Sebab tu hari ini kita tengok apa yang PAS buat pada ni bercanggah dengan Islam, masih mereka mengatakan inilah Islam. Maka sebenarnya tuan-tuan, itu adalah semata-mata hukum nafsu politik mereka, bukan hukum agama. Maka kita yang Allah beri akal, nilailah yang hak dan yang batil. Maka pada malam ini kita tolak PAS, kerana PAS bukan Islam. Tuan-tuan, fikir tuan-tuan. Sebab benda ni benda, soalnya ialah akidah. Kita memperjuangkan politik demi wadah. Sebab tu UMNO memperjuangkan politik demi wadah. Wadah demi bangsa, agama, negara, itu wadah. Tetapi demi Allah, jangan sampai kita gadaikan akidah kita. Sebab akidah tak akan selesai di dunia dia kakak. Akidah akan dipersoal di alam barzah. Akidah akan dipersoal depan Allah SWT di yaumil mahsyar. Jangan main dalam soal memperdagangkan akidah, kerana nak dapat sedikit keuntungan dunia, maka agama dijadikan alat sanggup dijual kerana nak kedudukan, kerana nak pangkat darjah. Sebab tu Nik Aziz tak mau berhenti Menteri Besar. Dulu dikata Dr. Mahathir dah tua lama dah, patut berhenti dah. Dr. Mahathir sahut berhenti. Nik Aziz kata dia nak jadi Menteri Besar sampai ke mati. Baru ni ditanya, dia kata kalau sihat tua badan nak tanding juga. Maknanya kerana nak pangkat darjah. Ini cerita yang berlaku. Ni keadaan berlaku pada Nik Aziz. Dia kata kalau tak sihat pun bukan badan, yang main tak otak, yang main tak nak juga. Kenapa? Kerana nak mempertahankan pangkat darjah, nak kekayaan. Bila nak kekayaan cara mana dia kakak? Kena merintah negeri. Sebab tu kerana nak kekayaan, PAS mempertahankan untuk merintah Kelantan. Sebab apa? Nak gomoh bala. Tak ada lah. Tak ada dah. Jual tanah kerana nak kekayaan. Maka modal menang dia kakak. Nabi kata sanggup jual agama. Itu modal dia. Sampai kata PAS tu Islam, kata PAS tak betul. Nak jadi ahli PAS, kena isi borang, bayar yuran. Nak jadi Islam, kena mengucap kalimah syahadah. Tentu berbeza dah. Siapa nak jadi ahli PAS mengucap kalimah syahadah? Ada kakak saya nak beritahu malam ni, PAS tubuh bila? Tahun 1951. Siapa tubuh PAS? Allahyarham tu Haji Ahmad Fuad. Siapa Haji Ahmad Fuad? Asal orang UMNO. Sebagai apa lah UMNO? Pengurusi Biro Agama UMNO. Kenapa tubuh PAS? Kerana kecewa. Kecewa kenapa? Tak boleh jawatan. Jawatan apa? Ia di Petua Agung UMNO. Bertanding lawan siapa? Almarhum Tengku. Boleh berapa undi? 11. Tengku boleh berapa undi? 57. Siapa menang? Tengku. Siapa kalah? Haji Ahmad Fuad. Bila kalah bagaimana? Kecewa. Bila kecewa tak patah balik dengan UMNO. Tang lawan tetap lawan. Maka tubuh sebuah parti. Nama dia asal bukan Parti Islam Malaysia, bukan nama Parti Islam Semlaya. Kerana tubuh di zaman penjajah, nama PAS asal nama orang putih, Pan Melayan Islamic Party. Ambil kau. Nama orang putih. Nama orang putih. Siapa yang membenarkan, yang meluluskan pertubuhan PAS? Nama orang yang lulus, yang sign pertubuhan PAS, seorang India. Nama dia Sir Nadarajan. Nadarajan yang sign kelulusan PAS. Islam ni dia kakak, Jibril alaihissalam mewahyukan pada baginda Nabi SAW. Balik rujuk kita hadis 40, baca hadis yang kedua. Ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam.
Maka jawab Nabi, al-Islam wa tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutuz zakah wa tasumur Ramadan wa tahujjul bait akamakal. Nabi jawab Islam tu 5 rukun. Jibril kata, benar kau ya Muhammad. Jibril kata, betul. Kata Muhammad, benar ya Muhammad. Kalau Jibril kata betul tentang Islam 5 rukun, datang pas, oh nak kena jadi pas, baru sempurna Islam. Takkan rukun Islam pergi jadi 6. Bengok dah lah. Ini soal akidah. Kalau pas kata pas tu Islam, nu negara-negara Islam yang tak ada apa. Kalau pas kata bangka pas masuk syurga, takkan Allah Ta'ala buat syurga, buka-buka pintu syurga, tengok muka Mak Sabu, muka Mahfu, muka Ni Aziz. Orang lain siapa pun tak nampak. Takkan syurga Tuhan buat syurga untuk buat pas. Jangan main dia kakak. Sebab tu apa dia cerita, kalau bandingkan antara PAS dan Islam, kalau PAS ni nada rajan yang sain, kalau Islam ni malaikat Jibril AS, sama kan nada rajan dengan Jibril. Sama kan Jibril dengan nada rajan.